مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا Ada ketipu lah siku. Oh no. Nipu. Nipu. Kami Batung. Kami Batung. Nipu. Kami Batung Ustaz. Galak. Coba jadi Ustaz, bahas sebenarnya itu. Yo, kami pengen kenalan jus ini kok Pak Ustaz. Kok amat jangan aku nak musir dek nyodo. Aja mata Ustaz tadi kan. Sudah kerja. Alah. Ulang lah leh. Ulang. Siap untuk mengering leh. Buku leh. Bila cepet. Cepat. Ulang. Jadi tujuan mak janang kemari? Itu maknya Ustaz dah. Anak mak kebenakan mak kau kan baru tiba di Padang. Oh, ini kau? Iya. Siapa namanya? Nur. Nur. Jadi nyo nak memperdalam tentang agama. Oh, iya. Jadi nyo disuruh di Sadih dari Padang untuk mendalami agama Islam di tempat awak kau Ustaz. Oh, itu. Dapat ada mak janang. Ini hari lah dekat hari ke macam tadi orang buku dulu kan. Ya mak kan ibaratnya untuk menyampaikan saja kau Ustaz. Besok biarlah nyo kemari. Ya. Kembali sini Nur. Di bandar. Kalian tahu nyo jalan kemana besok kan? Pulang kami dulu Ustaz. Di bandar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau tiba sikul langsung buku. Nur duduklah Nur. Udah. Lambik dah ada. Tunggu dah sini. Sudah. Duduk bawah. Mana macam ambil buku tu apa kanya Ini ke sahur je. Buku hari. Iya, sahur. Buku. Kok masih kurang? Mana anak lain? Oh iya. Main bawa lo. Kak. Imbo. Dah gua bantu terkolok anak. Bang Komen sama Bang Gopek lah. Makan dong. Bang, buku. Hah? Buku. Buka. Cepat. Bang, buku. Makanlah macam makanlah anak ada. Soba. Nak sabar lah Pak. Minum lu. Alamak Jang. Nur, macam mana? Psikolog Nur. Macam mana? Alah. Suruhlah nyo sikut tinggal Mak Jana. Yo, suruh Mak Jana aja yang baik. Biar kami ngurusin Nur ko. Yo. Sesak ngok nanya dah. Anak-anak yo ramentau anak tu. Ancak juga tu. Lah makan. Makanlah ya Nur. Buka Bang Suan. Suan. Bang. Ada nak nyembuhan. Kau makan kamu buku. Kedua. Ya buku dia elok. Dia nak apa memang. Besok Berapa tahun nak makan nak? besok aku kecil Ustaz. Tak, berapa tahun nak aku nak sobo nasi? Dia nak diajar dia. Tak malu ya dia tu. Jauh-jauh dari nyamun. Tak beres sama berdua kau lah. Astagfirullahalazim. Makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Awak kalau sudah memakan berhasil aku lah angkat lah kau makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biarlah nak suara aku yang benar. Nak. Biarlah si Gopek yang. Ya biasalah Wak. Mantap.
tolong Dan. Masalah orang tadi. Enggak kan dia sok kawan tu. Dah lah. Alhamdulillah. Salah lah itu. Blah. Bye-bye. Dah siap mak Jana. Oh, siap. Nur. Kaki mak wasabianan. Oh, anu kau. Kalau siap nama tu ah. Kau nak aku dia diam dia tu sama ulit bulu ni daun mana. Dah. Ana lah siap. Ya siap sadonyo. Berhasil. Dah. Biarlah nak hantar ini. Oh, biarlah ke aku. Ameng mang. Biar mentang. Tak bisa. Duduk. Ampe mantan. Ameng. Tapi malu tu hari pagi juga. Dah. Minda nak jampak. Buat yang sekolah. Dah ada perlu di sekolah. Ya. Kemana? Berapa tahun? Ini orang dekatnya kebiasa rencana dah mantap. Tu masalah dah. Dia kalau bisa dah mantap itu. Kalau nak bisa memang dah bisa. Itu nak bisa tu lah aja lah. Terus dia nak kasih anak. Itulah kalau namanya. Baru macam ni tu. Ya, andi ke. Jadi lalu. Oh, patut dah. Gigi boleh tinggi ni. Nama tembus. Kita raya lagi nak. Ya kan. Kau cik gigi kau aku? Cik Duang. Cik Lalik yang dulu. Weh. Tapi dah jalan komen-komen lah. Komen pagi. Kau suruh dah pergi di rumah. Komen. Dia serau dah lah. Kau mau dah. Tapi dah ada sekali tu lah. Bintang ni matahari mataharinya bulan beda. Dek cakap tanya tu lah. Tidak nak beda. Ha? Kurang tahu lah itu. Oh, lah bingung lah. Kalau bulan tu bisa sekorek, bisa seperompek. Kalau matahari nak bisa orang taruh tu. Iyalah. 12 jam. Yang penting dah itu yang nak fikir dah. Kini kau orang dia tidak kata nolak syukur lagi wah. Hati lah satu kamar matahari kata Allah lah. Itu dah banyak dia pilih jalan lah. Lah, kau ina lah. Kontuk. Dek, kau pasal hari lah banyak masak wah. Tak ukur pasal lemak nak kau. Sasa. Anak. Sasa. Duduk dulu. Betul je nak. Dapur kakak Nur. Kita pergi start ya. Ini mah asal di. Aku jangan lupa nak. Tak. Komen. Alhamdulillah. Oi, sinur baik kau kan? Kamar sajinya kecik Mak Jana, tapi dijapui dek si Tasya. Buat turi Tasya tu lah. Buat gaduh sinur. Buat gaduh sinur. Pelah. Am tinggal salah. Nur, hayati. Bobok bin sarok lah aku kena merah ustaz. Lah cepat. Nur hayati. Mak Jana. Kami pergi ke rumah Nur, masjid Nurul yakin seroboh Pak Ustaz. ya. Oh, gitu. Duduk dah lu. Mangga duduk lah mak. Kau lah duduk kau. Duduk ke mak kecil sebelum sebut Ustaz. Kan sebut Ustaz. Ya. Mana sebut Ustaz? Yo kami tu kerajo dia biasa. Keraja saja. Iyalah. Yang lainnya Tak ada lah mak. Dah bulan puasa tu mana? Tak lihat sinur. pergi masjid Nurul Yakin. Kalau ia kau pergi masjid, cik nasihat lama ya. Pertama, apabila kini betul lah. Mak kecil lah. Kau tengok lah. Itu pasal nama ni wah. Kalau ia pergi ke masjid, kalau sebut ni ustaz, carilah hidayah sekalian.
ada pesan mak cak itu. Apabila seorang pemuda memakmurkan masjid, Tuhan Allah yang Maha Besar tu sangat-sangat bangga. Gitu. Dan cak lain, kalau bagi kita hidup harus berpedoman. Contoh, setiap yang berpangkat, setiap yang kaya di atas dunia tidak akan ada artinya apabila suatu pulangnya nanti di alam kematian tidak membawakan amal. Jadi di dalam bulan puasa model itu yang lebih rancak, carilah hidayah sebisa mungkin dan bertanyalah ke ustaz sebagai jalan penerang ke depannya. Mak, nah itu dah mak. Biarlah kami lagi mak gelar ustaz. Ustazah. 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 Ustazah Merjana. Ustazah Merjana. Jana tadi. Ustazah Merjana. Itu cucu jadi ustazah ya, banyak nak ceramah. Nah itulah lah. Kau kesempatan yang masak kau mah. Ini kau hilang tak satu. Kesempatan perak. Ah, perunggu. Emas, perunggu. Bla bla bla. Lah. Ha, serancak kau adik abang ah. Ancak ya bang, burua baju mereka. Astagfirullah. Aman Siti dah bang. Ah, santalnya nyaman situ. Ah, masa ji oleh di. Ya. Nah. Okey. Apa tu? Mak Jana sudah kamu saji kak. Iya kak, kamu saji lah makan sama mak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh ya nah. Acara kemarin bro. Tapi disuruh mak petang tadi. Oh, iya menambah dalam ilmu Islam. Ya. Gue autis. Ada yang kan jadi zombie. Dan gigi sinor. Hop, biar nurut kaden. Itu siapa tas aja sindur mak apa tadi tu? Lah, mungkin orang tu raja ngaji nak. Lah. Sibuk sinor lah. Kenal sama dia Ustaz? Masih bang. Kenal lah sama Pak. Dia pasti kak. Sebelum mulai sancaknya baca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga tengok buat keraju saya sih kau. Rancak alainur. Kemari. Tu kawan, saya cari biasa tu. Mari, suka. Yes, tadi. Kuah. Macam dia Nur Hadijah. No. Suka. Nak Sekolah dulu. Laki-laki sekolah. di mana? Oh, jangan masal betul. Maka itu nak pandai tau. Kau masal. Go. Astagfirullah. Kawan din. Ibong nak. Macam mana? Hah? Tambah-tambah aku tanya. Lah. Dari mana tadi? Dari kos. Dari kos. Jadi kamu ni mana? Mina lihat sinor. Astagfirullah. Tadi Ustaz suruh mana? Kasih kau tu pergi mana? Karajo. Kan dia jadi sini. Tak ada sambil nak sini. Ustaz Lain puasa? Galak senyum. Alhamdulillah. Puasa. Mana puasa? Lain puasa. Lain puasa? Lain puasa. Kini Ustaz ni buat tanya. Apa suku? Puasa tu tak tahu dah Ustaz. Banyak lah orang kau jujur mana gini Ustaz dah. Puasa tu puasa Ustaz. Orang kecil dulu orang kecil makan nak puasa. Berarti nak makan, kalau puasa tu nak boleh makan tu. Ya. Minum Tak boleh. segigi. Itu apa salah segigi? Nak segigi tu.
Anak masuk gigi tangan. Aku tak patutlah Mak Jana busuk gigi. Iya nak. Yo. Dah masuk gigi. Astagfirullah kalian banyak. Lah itu hati puasa? Tahu? Galak lah, Pak Ustaz. Coba jelaskan sama dia apa itu puasa. Tu Nur. Bisa duduk elok nak. Aku hilang. Coba jelaskan Nur. Menahan hawa nafsu, termasuk makan, minum, hati. Awak hadam ni nyo. Awak hadam. Ya alhamdulillah turun cadar macam si kulit. Ya Allah Tuhan. Serius tak? Lah, Ustaz jalan lah. Puasa tu lah. Inti pokok itu menahan. Jiri. Tersasar diri ya, tahan. Awak tahan ganti ini. Lah. Kok kami serius menangan sana. Kami lah penasaran. Iya. Oh. Itu puasa. Menahan hawa nafsu. Contoh, lapar, tak boleh makan. Minum, tak boleh minum. Nah, awak terus menahan dari subuh sampai ke maghrib. Maghrib. Mana maghrib Mas Ustaz? Maghrib. Kalau salah seketik kasih di komen tadi kasih komen lah. Tat, awak nyanyi nanya ko yang bertiga ko mana sih ko Tat? Ikutnya ni mendalam ilmu juga. Awak teragak loh ha? Iya, kami ya. Iya, tapi dari hati. Nah, ini gara-gara sinur. Iya, just stay. Astagfirullah. Kalau ni itu nak elok dah ya. Ilmu tu nak tuntas. Oh, awak dari hati. Hati awak tak sinur. Hatinya untuk sinur nah. Nani yang hati undur. Ayo kan? Siapa bang? Dia orang gila sih. Yang lupa Ustaz dah. So kenalan kau sama adik Ustaz. Mek, so lo bantu itu kan. Cara sinur. Sinur mantap. Nak kenal jadi Ustaz. Alon. Iko Iko. Sinur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Amin. Hari yang kau buku dah. Balik lawak tadi. Nak pulang lah ya. Balik lah. Assalamualaikum. Boleh. Jalan di. Dia bilang boleh bang. Ayolah pulang lah. Astagfirullahaladzim. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam marhaban ya